Ada orang beli emas untung dalam tempoh 2 tahunan ke atas. Ada orang masih lagi belum capai keuntungan walaupun sudah lebih 2 tahun. Kenapa ini terjadi? Ini bergantung kepada produk yang kita pilih. Jadi tuan-puan, bila kita nak menabung dengan emas, pastikan tuan-puan pilih produk yang betul dan harga yang sepatutnya pada ketika itu. Sebagai contoh, dekat Public Gold, kita ada harga retail dan juga harga menggunakan akaun emas Gap. Jika tuan-puan menabung menggunakan akaun emas Gap, tuan-puan pasti akan dapat keuntungan dengan lebih cepat berbanding tuan-puan beli dengan harga retail. Harga retail harganya sedikit mahal berbanding dengan harga menggunakan akaun emas Gap. Jadi tuan-puan, bila nak menabung emas bagi item-item yang kecil macam ni, tuan-puan sebaiknya menggunakan akaun emas Gap supaya tuan-puan boleh dapat keuntungan dengan lebih cepat. Jadi tuan-puan, nak menabung emas, pastikan tuan-puan pilih produk yang betul mengikut harga emas semasa. Bagi siapa yang belum lagi ada akaun di Public Gold, tuan-puan boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.